Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aina dari tim PSS Channel. Kini berada di pada SMK Kutan untuk menjalankan kejohanan olahraga tahunan 2022. Berbagai acara yang dipertandingkan, antaranya ialah lomba biru, lompat jauh, gaya 100 meter, 200 meter dan sebagainya. Jom kita saksikan pelbagai acara dan aksi atlet. Langkah pertama menjejak bumi, demi cita membara di dalam hati. Deru angin jadi saksi setia, wirakutan gagah membelah dunia. Ayo bangkit semangat juara, SMK Kutan megah bersama. Dalam gelanggang kami bersatu, jatuh bangun bukan penghalang satu. Yang gugur bukan sia-sia, ia lambang perjuangan mulia. Sasaran emas jadi tumpuan, tekad menyinar tanpa sempadan. Ayo bangkit semangat juara, SMK Kutan megah bersama. Dalam gelanggang kami bersatu, jatuh bangun bukan penghalang satu. Pelur yang gugur bukan sia-sia, ia lambang perjuangan mulia. Sasaran emas jadi tumpuan, tertuang luar, tekad menyinar tanpa sempadan. Tiupan whistle, degupan jiwa, langkah terakhir penuh tenaga. Kami berlari demi maruah, satu pasukan satu arah. Kutan terus melangkah maju, dengan semangat tak pernah jemu. Kejohanan ini lambang wira, SMK Kutan terus berjaya. Bersama saya PKK SMK Kutan, Tuan Haji Muhammad Ghazali bin Abdul Rahman. Apakah pendapat PKK tentang kejohanan olahraga pada tahun ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aina dan juga kru PSS SMK Kutan. Sebenarnya kejohanan sukan olahraga tahun 2025 pada tahun ini SMK Kutan ini bagi saya telah pun mencapai objektif yang telah pun ditetapkan, iaitu dapat melaksanakan kejohanan sukan sebagaimana yang telah pun dirancangkan. Dan alhamdulillah juga pada tahun ini 2025 penglibatan murid-murid dalam kejohanan sukan olahraga begitu memberangsangkan dan semua acara yang dipertandingkan dapat dipupuk dengan semangat kesukanan yang cukup tinggi, apatah lagi penyertaan daripada PPKI yang juga turut serta dalam kejohanan sukan olahraga pada tahun ini. Dan kita dapat melahirkan lebih ramai atlet dari segi olahraga. Terbukti bagi acara 4x100, 4x400, 800 meter dan yang jarak jauh acara 800 dan juga 1500 juga telah pun kita cipta rekod baharu untuk kita lahirkan atlet-atlet SMK Kutan yang mampu untuk menggegarkan bukan saja SMK Kutan, malah dapat mengharumkan insya-Allah di peringkat PPD dan juga peringkat negeri Kelantan insya-Allah. Apakah harapan Tuan PKK untuk kejohanan olahraga pada tahun hadapan? Okey, pada pandangan saya, harapan saya begitu optimis dan cukup yakin kejohanan sukan pada tahun hadapan kita akan dapat melahirkan lebih ramai lagi atlet olahraga, bukan saja dalam lingkungan acara-acara jarak jauh, dan juga kita nak melepasi juga acara-acara jarak dekat. Dan saya cukup yakin dengan penglibatan murid-murid SMK Kutan, juga usaha sama, keaktifan rakan-rakan guru SMK Kutan, para pentadbir SMK Kutan, komuniti SMK Kutan juga, saya kira dapat mampu untuk melahirkan
atlet-atlet yang begitu bersemangat untuk kita buktikan bahawa SMK Kutan walaupun sekolah kecil, walaupun sekolah kita jauh di pedalaman ataupun tidak berada di bandar, tetapi kita mampu bersaing di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat sekolah-sekolah elit yang lain bagi melahirkan atlet-atlet yang cemerlang. Itulah harapan saya. Terima kasih Tuan Pikeko. Sekian, terima kasih. Oleh itu, kejohanan sukan bukan sahaja dapat menyihatkan badan tetapi dapat melahirkan pelajar yang berdisiplin dan dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara guru dan pelajar. Sekian dari TV PSS Sri Semuku Channel.